Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu ayah semua, insyaAllah kita akan teruskan sesi video tajuk santai bagi minggu yang ketiga. Jadi insyaAllah saya akan teruskan sambung ayat 149. Sambungan ayatnya ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Okey. First kali huruf waw. Wa. Pastikan pada waw satu harakat. Okey, jangan terlaju. Jangan wa in itu jadi ikhtilas, tak cukup harakat. So kalau satu pastikan cukup satu. Wa. Wa innahu. Kemudian huruf hamzah ketat bunyi hamzah dan padat daripada pangkal kerongkong i. Kemudian pada nun sadu inna. Nun sadu pastikan gunnah dua harakat wajib al gunnah. Suara naik ke hidung. Lama sikit. Innahu. Dia berbeza. Tempoh dengung dengan tempoh bacaan mat berbeza. Kalau dengung dua harakat lama sikit. Kalau hu tu hulal. Dia tak ada panjang sangat. Hu. Kalau satu hu, dua hu. Cukup macam tu. Hu. Tapi kalau dengung lama sikit. Wa innahu. Okay, dia berbeza. Kena sempurnakan betul-betul suara naik ke rongga hidung. Kemudian pada hu masihlah qasirah dua harakat lal haqu. Okey, pada huruf lam jelaskan lam mengalir sedikit lal. Kemudian haqu. Haqu. Ha pada setengah kerongkong kemudian pergi ke qaf. Haqu. Tahan suara pada qaf sifat dia syiddah. Okey, bila sadu tak perlu lantun. Terus kita tahan. Haqu. Kemudian mirra. Okey, nun bertemu dengan ra. Kat sini idgham bila gunnah. Masuk terus nun tu ke dalam ra tanpa dengung. Menekan pada ra sebab ada saddu. Mir. Mir. Okey, mim nipis dulu. Mi. Ra tebal terus. Mirra. Mirrabbik. Okey, pada ba. Tahan suara jangan rom. Jangan mengalir. Rabbik. Kemudian pada kaf tahan dan lepaskan angin. Bik. Okey. Syiddah dan hams. Kemudian wama. Wama. Waw muncul baik-baik. Wa. Kemudian mallah. Bila kita sambung. Huruf alif depan mim tu. Tidak dibaca mat dah. Terus satu harakat. Kita menekan pada lam sadu lafaz Allah. Jadi pada lafaz Allah di sini baca tebal. Sebab sebelumnya baris atas. Wama. Wamallah. Jangan mo. Wamallah tak nak. Tebal nipis kena jaga ni. Mim nipis dulu. Mallahu. Ha bulat. Bighafilin. Ya, gha tebal filin. Tanwin jumpa ain. Kat sini berlaku hukum izhar halqi. Jelaskan satu gunnah pada nun yang ada dalam tanwin. Lin. Lin amma. Mim sadu dua harakat gunnah. Kemudian ma dua harakat panjang. Ta'malun. Pada ain lunakkan. Jangan lantun yang ta'ama. Yang tu tak nak. Ataupun melerak sangat. Ta'ama. Yang tu tak nak juga. Alih sikit tahan. Ta'malun. Empat. Kita ambil empat lah biasanya mak adik disukun kan. 2, 4, 6 ambil empat. Kemudian lun. Selepas empat unah satu. Okey mak adik disukun. Saya ulang lagi sekali pada ayat ni. Wa innahu lal haqqu min rabbik. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Okey. Alhamdulillah, tahniah ibu ayah semua. InsyaAllah semoga ada manfaatnya. Jumpa lagi pada video tajuk santai sesi seterusnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah.